Okay guys, so Nisa nak tanya dekat sini, berapa ramai yang suka tengok movie ataupun suka tengok short film ke apa ke? Sesiapa yang suka. So ni adalah satu apps yang Nisa boleh katakan sesuai untuk korang. Sebabnya, korang boleh tengok short video ataupun short film yang best-best, cerita Korea apa semua. And dalam masa sama tu, korang dibayar tau. So, memang sangat best. Bila korang download, korang boleh nampak nanti, sebelum Nisa nak sambung, Nisa just nak bagi tahu dekat sini, sebelum ni Nisa pernah buat tutorial. So, untuk nak tengok full tutorial dia, korang boleh pergi dekat Nisa punya video yang sebelum ni, okay? So, dekat sini, ni Nisa just explain briefly. So, dekat sini kita ada home, for you. For you ni macam kita punya FYP lah. Sama macam TikTok ke ataupun Instagram apa semua. So, kejap. Kita buka. Okay. 爸 So, ni macam 你让我 sesuai 接的大师怎么还没到？这么不守时 kalau 的大 korang 师 perasan, dekat 能治好 tepi 爷爷 ada 的病 satu coins 你不会被人骗的吧？ So, bila coins ni berjalan, itulah yang korang kena collect. So, bila tekan dekat situ, korang akan dialihkan ke sini lah. So, dekat sini ada daily task. Daily task ni dia akan refresh setiap hari. So, korang boleh buat lah task-task yang disediakan. So, korang boleh tengok kat sini. Ada banyak lah task dia. Korang boleh main game apa semua. So, kalau dekat home ni, korang boleh pilih korang punya movie. And then dekat my list, nanti korang boleh tekan add dekat sini. So, bila-bila korang nak sambung ke apa, korang boleh sambung je korang punya movie tu. So, dekat macam mana kita nak dapatkan duit dekat dalam ni. Yang pertama, kita boleh withdraw dekat kita punya Tashengo lah. So, kalau korang nampak kat sini, Nisa punya duit ada RM31. So, tekan je dekat button withdraw. So, dekat sini korang boleh nampak. So, dekat sini korang boleh nampak kita boleh withdraw RM50, RM100, RM200 dan juga RM500. So, Nisa tak cukup lagi untuk nak withdraw. So, Nisa akan kumpul dulu. Nanti Nisa akan cuba untuk withdraw RM50. Tapi, sebelum ni Nisa dah pernah pun withdraw sebanyak RM50, RM50 dan RM10. So, sebanyak RM110 yang Nisa dah pernah dapatkan daripada apps Short Sky ni. So, dekat description di bawah, dia ada lagi 2 apps yang macam ni, lebih kurang. So, Nisa akan letakkan juga. So, kalau korang nak try juga apps tu, korang boleh try. Sebab ketiga-tiga apps ni, dia lebih kurang sama. Cumanya mungkin dia punya movie ataupun short film dekat dalam tu berbeza sikit. Tapi ketiga-tiganya memang membayar, legit membayar. So, Nisa akan letakkan juga dekat bawah ni, okay? So, Nisa sangat mengharapkan korang untuk try sendiri apps ni. And tengok adakah dia betul-betul legit ke tak. Sebab Nisa dah withdraw banyak kali. So, Nisa nak korang pun cuba juga dapatkan duit daripada apps-apps yang macam ni. Okay? So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye!